Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini TV Map mengkongsikan beberapa sunnah perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berbentuk percakapan, perbuatan ataupun persetujuan ikrar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak perbuatan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah untuk umatnya meneladani. Ini termasuklah amalan harian yang dilakukan baginda yang dapat memberi manfaat pahala kepada kita sekiranya diamalkan. Justru itu, mari sama-sama lakukan antara 10 sunnah harian baginda seperti di bawah. 10 sunnah Nabi yang mudah diamalkan ialah: pertama, mendahulukan kaki kanan waktu pakai sandal, selipar atau kasut. Kaki kiri saat menanggalkannya. Terdapat hadis riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim, jika kalian memakai sandal maka dahulukanlah kaki kanan. Dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya maka hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai keduanya sekali. Hadis riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan setiap umatnya supaya mendahulukan anggota kanan dan kemudiannya diikuti anggota kiri dalam setiap perkara yang dilakukan seharian. Yang kedua adalah senyum selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah dengan senyuman yang tak lekang di wajahnya. Ini membuatkan orang sekeliling senang padanya. Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mudah sahaja kita boleh memperolehi pahala. Yang ketiga adalah sunnah bangun dari tidur. Setelah bangun tidur, disunatkan untuk mengusap wajah dengan tangan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun tidur kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, membaca doa. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya dan kepadanyalah kami dikembalikan. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di TV Map. Kami ingin berkongsi sambungan 10 sunnah harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah masuk dan keluar daripada bilik air atau tandas. Jika ingin memasuki tandas harus masuk dengan kaki kiri dahulu dan membaca doa seperti berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksudnya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan lelaki dan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah selesai apabila keluar daripada tandas harus keluar dengan kaki kanan sambil membaca doa ini. Doa keluar tandas. Ghufranak. Alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Aku memohon ampun kepadamu. Segala puji bagimu, Ya Allah, yang telah menghilangkan penyakit daripadaku dan telah menyihatkan aku. Amin, Ya Rabbal Alamin. Seterusnya yang kelima adalah ketika berpakaian kita disunatkan untuk membaca Bismillah ketika hendak memakai pakaian dan apabila ingin melepaskannya. Hakikatnya, membaca Bismillah ini disunatkan untuk setiap perbuatan. Memulakan bahagian sebelah kanan ketika memakai pakaian dan sebelah kiri apabila ingin menanggalkannya. Doa memakai baju. Doa memakai pakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah.
Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini dan telah memberikan rezeki pakaian ini kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Seterusnya yang keenam, ketika masuk dan keluar rumah, doa keluar rumah. Nabi SAW sudah bersabda, siapa yang membaca pada saat keluar dari rumah Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah, maka malaikat akan berkata, engkau telah terlindungi dan tercukupi. Dan semua syaitan yang bertemu sama temannya melihat orang ini yang membaca doa ini akan berkata, bagaimana bisa kita ganggu dan sesatkan orang ini sementara dia sudah tercukupi dan terlindungi. Manakala ketika hendak masuk ke dalam rumah pula, disunatkan untuk kita mengucapkan Bismillah, memperbanyakkan zikir kepada Allah, dan mengucapkan salam sama ada rumah tersebut ada orang atau tidak. Ini kerana syaitan akan berkongsi tempat tinggal dengan kita, apabila penghuninya tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali TV MAP ingin mengkongsikan sambungan 10 sunnah harian Rasulullah. Yang ketujuh ialah mengucapkan salam dan bersalaman. Sebarkan salam, menyemai kedamaian. Dalam Islam, ucapan salam bukan sekadar harian biasa, tetapi ia adalah amalan mulia yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan kedamaian dan keharmonian di kalangan umat manusia. Sabda baginda yang mulia ini memberi kita panduan dalam mencapai keredaan Allah dan meraih syurga yang dijanjikan. Dalam hadis ini, amalan yang amat dititik beratkan. Menyebarkan salam, salam bukan sahaja mengukuhkan ikatan persaudaraan, tetapi juga menjadi tanda penghormatan dan kasih sayang sesama Muslim. Dengan mengucapkan salam, kita memohon agar saudara kita dilindungi dan dirahmati Allah. Menguatkan silaturahim, menghubungkan dan menjaga hubungan kekeluargaan serta persaudaraan adalah asas penting dalam membina masyarakat yang harmoni. Islam amat menekankan kepentingan silaturahim dan mengabaikannya boleh membawa kepada keburukan dan keretakan hubungan. Kefahaman dan pengamalan hadis ini membawa kita kepada jalan menuju syurga yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Sebarkan salam, sebarkan kasih sayang, dan suburkan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Mari jadikan salam sebagai amalan harian, dan teruskan langkah kita menuju syurga dengan sejahtera. Apabila bertemu dengan sesama Muslim, disunatkan untuk kita mengucapkan salam, Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama ada pada orang yang kita kenal atau tidak. Kemudian, bersalam-salaman. Hal ini seperti sabda baginda. Keutamaan dalam Islam adalah dengan memberi makan dan mengucapkan salam pada orang yang kamu kenali atau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-8 adalah berzikir. Amalan berzikir juga merupakan perkara kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan lidah baginda tidak lekang memuji nama-nama Allah yang indah tidak mengira waktu. Selain menggunakan lisan atau lidah, kita juga boleh berzikir melalui hati sama ada ketika berdiri, duduk atau berbaring. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, maka hati menjadi tenteram. Ar-Ra'd 28. Jiwa kacau, hati tak tenteram. Ubatilah ia dengan berzikir, pahala pun dapat Allah akan sayang. Zikrullah adalah satu ibadat yang istimewa kerana ia terbuka dan mudah diamalkan meskipun seseorang itu berada dalam apa-apa keadaan pun. Menurut Imam Al-Nawawi, para ulama bersepakat bahawa hukumnya harus berzikir seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir, berselawat, berdoa dan seumpamanya secara dalam hati dan lisan bagi mereka yang berhadas, berjunub, haid dan nifas. Maka, umat Islam perlu ambil peluang ini untuk tidak meninggalkan amalan ini, apatah lagi ia adalah arahan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW yang mempunyai banyak fadilat, kelebihan. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan umat Islam agar memperbanyakkan zikir kepada Allah dan menjelaskan kelebihan menyertai majlis zikir. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Ahzab, ayat 41 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan Allah dengan ingatan yang banyak. Firman Allah dalam surah-surah Al-Rapetik terbalik di
ayat 28 yang bermaksud, iaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Yang ke-9, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita akan peroleh ketenangan dan kedamaian jiwa. Malah, membaca Al-Quran dapat meningkatkan tahap kecintaan dan ketakwaan terhadap Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya, orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Kelebihan membaca Al-Quran, setiap huruf bernilai. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu bahawa Nabi SAW sabda yang bermaksud, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan, satu huruf akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Bayangkan, hanya dengan membaca sahaja, kita sudah mendapat 3 kebaikan, apatah lagi jika kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran setiap hari. Subhanallah, jom kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat harian kita, kerana setiap huruf yang kita baca adalah pelaburan untuk akhirat. Jangan lupa sebarkan kebaikan ini. Yang ke-10 adalah mengerjakan solat berjemaah tepat pada waktunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau saja manusia tahu pahala panggilan syalat dan syaf awal, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya selain harus dengan mengundi, pasti mereka akan mengundi. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, Surah Al-Nisa 102. Berkata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, perintah ini, solat berjemaah, diturunkan ketika waktu perang, maka sudah semestinya lebih utama dilakukan ketika dalam keadaan aman, rujuk Mughni Al-Muhtaj. Antara amalan yang dijanjikan gandaan pahala untuk kita kumpul sebagai bekal akhirat ialah solat berjemaah. Sabda Rasulullah SAW, solat secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat, hadis riwayat Muslim. Solat berjemaah bagi kaum lelaki adalah di masjid dan merupakan suatu perkara yang dituntut di sisi syarak. Terdapat banyak nas yang menunjukkan kepada anjuran perbuatan tersebut. Antaranya sabda Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendatanginya, tidak pergi ke masjid, maka tidak sempurna solatnya, melainkan disebabkan keuzuran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beberapa kelebihan dan manfaat menunaikan solat secara berjemaah, antaranya 1. Dapat meraih ganjaran pahala secara berkumpulan. 2. Dapat berkumpul dalam susunan waktu yang tepat. 3. Dapat mengatur waktu solat di awal waktu. 4. Menambahkan keakraban dan kasih sayang. 5. Menghidupkan syiar Islam. 6. Menampakkan eratnya silaturahim. 7. Mendidik ahli keluarga ilmu dan hukum hakam berkaitan solat. 8. Belajar cara mentaati pemimpin. 9. Menambahkan semangat untuk beribadah. 10. Salah satu cara dakwah kepada ahli keluarga. 11. Menghidupkan sunnah Nabi SAW. 12. Mengikuti generasi awal Islam yang rajin solat secara berjemaah.